الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'du. Hari ini kita masuk kepada tajuk yang kedua daripada amalan penghapus dosa, iaitu menuntut ilmu, mengamalkan ilmu, dan menjadikan diri kita orang yang berilmu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, يبعث الله العباد يوم القيامة ثم يميز العلماء فيقول يا معشر العلماء إني لم أضع فيكم علمي وأنا أريد أن أعذبكم، اذهبوا فقد غفرت لكم. وفي رواية لم أجعل علمي وحكمي فيكم إلا وأنا أريد أن أغفر لكم على ما كان فيكم ولا أبالي. رواه الطبراني في الكبير. Yang tadi رواه الطبراني في المعجم الأوسط والصغير. Yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala membangkitkan akan hamba-hambanya pada hari kiamat. Kemudian Allah membezakan para ulama. Lalu Allah berfirman, wahai golongan para ulama, sesungguhnya aku tidak meletakkan kepada kamu akan ilmuku, dan aku ingin, dalam keadaan aku ingin menyiksa kamu semua. Pergilah, sesungguhnya aku telah mengampunkan bagi kamu semua. Dalam riwayat yang lain, sesungguhnya aku tidak meletakkan ilmuku dan kebijaksanaanku pada kamu semua, melainkan aku ingin mengampunkan bagi kamu atas apa yang ada pada kamu, dan aku tidak peduli. Jadi hadis ini menceritakan bahawa salah satu daripada pengundang kepada keampunan dosa apabila seseorang itu menjadi orang yang berilmu, yang disebut sebagai ulama. Dan ulama itu terbahagi dua, kata Imam Ghazali rahimahullah dalam kitab Ihya. Satu ulama'ud dunya, satu ulama'ul akhirah. Satu golongan nama ulama dunia, satu golongan nama ulama akhirat. Ulama akhirat ni ulama yang dekat dengan Allah, yang mengajak manusia berjaya dunia akhirat. Ulama dunia ni ulama yang jahat, dia hanya tekat nandak keuntungan dunia, dia tak peduli kepada akhirat. Panjang perbahasan Imam Ghazali dalam bab tersebut. Jadi dalam perbincangan kita pada pagi ini, tajuk dia ialah tentang kelebihan alim ulama. Tentulah ulama yang dimaksudkan ini ialah ulama'ul amilin, ulama yang beramal dengan ilmunya, ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ulama yang mengajak diri dan masyarakat agar mengikut Allah dan Rasul, patuh taat kepada Allah dan Rasul, supaya dirinya dan masyarakat diberikan kelebihan keistimewaan oleh Allah di dunia, dan diberikan kenikmatan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Ada di kalangan ulama membuat kajian tentang kelebihan menuntut ilmu ini, banyak hadis. Cuma saya nak sebut beberapa kenyataan ulama tentang kelebihan ilmu berbanding dengan harta. Nombor satu, ilmu itu pusaka para nabi, harta itu pusaka orang kaya. Al-ilmu mirasul anbiya wal malu mirasul aghniya. Ilmu itu adalah umpama harta pusaka yang ditinggalkan oleh para nabi, sementara harta itu merupakan harta
pusaka para hartawan, orang-orang kaya. Yang kedua, al-ilmu yahrisu sahibahu wa sahibul mali yahrusu malahu. Al-ilmu yahrusu sahibahu wa sahibul mali yahrusu malahu. Ilmu itu menjaga pemiliknya, sementara pemilik harta menjaga hartanya. Ilmu jaga kita, kita jaga harta. Jadi beza antara ilmu dengan harta. Harta kita kena jaga dia, tidak habis dia hilang. Ilmu dia jaga kita. Kalau kita menuntut ilmu, kita memelihara, beramal dengan ilmu, maka ilmu itu penjaga kita daripada keburukan, kesesatan, daripada perkara-perkara yang tak elok. Yang ketiga, ilmu ini semakin diberikan semakin bertambah. Harta semakin diberikan semakin berkurang. Al-ilmu yazku bil infaq wal malu tunqisuhu an-nafaqat. Ilmu itu bertambah dengan sebab kita sampaikan kepada orang, kita mengajak orang. Semakin banyak kita mengajak, semakin bertambahlah ilmu kita. Sementara harta, kuih kita belanja, kuih bagi ke orang, kuih kurang. Harta apabila digunakan semakin berkurangan, ilmu apabila digunakan semakin bertambah. Yang keempat, sahibul mal idza mata faraqahu maluhu wal ilmu yadkhulu ma'ahu qabrah. Wal ilmi yudkhilu ma'ahu qabrah. Wa sahibul ilmi wasahibul ilmi wal ilmu yadkhulu ma'ahu qabrah. Orang yang memiliki harta, apabila dia mati, dia berpisah dengan hartanya. Tapi orang yang memiliki ilmu, bila dia mati, dia masuk dalam kubur dengan ilmu dia. Ilmunya berkubur bersama diri dia. Kita ada kereta, kita mati, orang tanam kita, kereta kita tak tanam sekali. Kita ada duit, kita mati, duit kita tak tanam sekali, duit kita duduk di bank jadi pusaka. Kita ada rumah, kita ada handphone, kita mati, rumah kita boleh ke orang, handphone boleh ke orang, dia tak bersama kita dalam kubur. Pemilik harta apabila mati, harta itu tidak akan menyertainya dalam kubur, tidak akan masuk bersamanya dalam kubur. Tapi pemilik ilmu bila dia mati, ilmu tu masuk dengan dia dalam kubur sekali. Bila dia mati, ilmu dia pun dikuburkan sekali. Harta berpisah dengan kita bila kita mati, ilmu bersama dengan kita masuk kubur bila kita mati. Yang kelima, al-ilmu hakimun 'ala al-mal wal malu la yahkumu 'ala al-ilm. Ilmu memberi hukum kepada harta, harta tidak boleh memberi hukum kepada ilmu. Ilmulah yang menghukum harta. Ini harta halal, ini harta haram. Ini harta yang bila dibelanjakan dapat pahala, bila dibelanjakan dapat dosa. Ilmulah yang bagi panduan kepada harta, kepada pemilik harta. Itu beza antara ilmu dengan harta di sudut hukum. Ilmu menghukum harta, harta tidak menghukum ilmu. Harta kena ikut ilmu. Ilmu kata ini harta yang elok boleh diambil, ini harta yang haram tidak boleh diambil. Harta ni berbentuk pusaka boleh diambil, harta ni berbentuk rasuah tidak boleh diambil. Harta ni boleh digunakan untuk membeli makanan, pakaian, silakan. Harta ni boleh digunakan untuk membeli dadah, tak boleh. Nak guna pun kena tanya ilmu, nak dapat pun kena tanya ilmu. Nak dapat harta, nak cari harta kena tanya ilmu, apakah cara dapat ni halal ataupun haram. Nak guna pun kena tanya ilmu, apakah boleh digunakan di tempat halal ataupun haram. Kerana salah satu yang akan ditanya kepada orang Islam pada hari akhirat kelak, an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah.
tentang hartanya, dari mana dia dapat, di mana dia belanjakan. Boleh tak saya nak dapat harta, saya belah kambing, saya jual kambing saya? Maka dikatakan boleh. Boleh tak saya nak dapat harta, saya pergi tembak khinzir dalam hutan, saya pergi jual kat Cina? Tak boleh. Saya bukan makan pun saya jual, tak boleh. Pasal dia najis. Kita tak boleh makan, kita tak boleh jual kat orang. Jadi kena ada ilmu. Tak ada ilmu, dia kata tak apa, ni duit banyak yang jual ni. Salah satu syarat sah jual beli ialah an yakuna tahuran, an yakuna tahiran. Benda yang dijual tu benda suci. Jual khinzir tak boleh, khinzir tu najis. Jadi nak mendapat duit kena ada ilmu, nak belanja duit kena ada ilmu. Kalau ilmu tak ada, duit mungkin dapat cara tak betul, cara yang Allah murka, wal a'yazubillah. Belanja pun kadang tak betul, beli benda yang tak dibenarkan oleh syarak. Ilmu menghukum harta, harta tidak menghukum ilmu. Yang keenam, al-malu yahsulu lil mu'mini wal kafir wal barri wal fajir wal ilmu nafi'u la yahsulu illa lil mu'min. Harta itu diperolehi oleh orang yang beriman dan orang kafir, orang baik dan orang jahat. Sementara ilmu yang bermanfaat hanya diperolehi atau diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman. Harta kita orang Islam pun ada, Cina yang bukan Islam, Hindu yang bukan Islam pun ada harta. Bahkan kadang mereka lebih kaya daripada kita. Abdullah pun dapat harta, Ahcong pun dapat harta, Ramasami pun dapat, Kumari pun dapat, Ahmoy pun dapat. Harta ini ada dapat ke orang Islam, dapat ke orang kafir, dapat ke orang baik, dapat ke orang jahat. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu orang baik, dapat harta, jadi orang yang berharta. Abu Lahab pun dapat harta. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidak berguna harta Abu Lahab dan apa yang dia usahakan, karena dia dapat harta tapi dia guna lawan Rasulullah SAW. Maka orang harta ni ada ke orang baik. Kat Sayyidina Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu anhu dapat kepada Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, dapat kepada Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu, dapat juga kat Qarun. Orang Islam ada harta, orang kafir ada harta. Orang Amerika pun duit banyak, Cina pun duit banyak. Negara Cina, negara Amerika, negara orang bukan Islam duit banyak. Kita orang Islam kadang-kadang duit sikit pada mereka. Maka harta ini kat orang mukmin pun ada, kat orang kafir pun ada, kat orang baik pun ada, kat orang jahat pun ada. Tapi ilmu yang bermanfaat hanya Allah anugerahkan kepada seorang mukmin. Itu beza antara harta dengan ilmu yang keenam. Yang ketujuh, ilmu itu berhajat kepadanya oleh raja, pemimpin dan orang-orang lain. Sementara pemilik harta yang berhajat kepadanya hanyalah orang susah. Yang berhajat ke orang kaya ni orang susah. Saya susah, main sedekah kat saya sikit. Saya susah, main zakat kat saya sikit. Orang susah berhajat ke orang kaya. Tapi orang berilmu semua orang berhajat ke dia. Orang susah, orang senang, orang kaya, orang miskin, raja, rakyat memerlukan kepada ahli ilmu. Cuma orang tak sedang kadang-kadang. Dia tak sedang bahawa dia perlukan ahli ilmu untuk memberi panduan kepada dia dalam kehidupan. Akhirnya dia tak peduli kepada ahli ilmu. Ramai orang tak peduli kepada ahli ilmu. Buktinya buat kuliah maghrib tak ada orang, buat pasar malam ramai orang. Pasar malam duduk depan kuliah, duduk depan masjid. Masjid buat kuliah maghrib. Pasar malam orang main beli barang. Orang pergi pasar malam lebih ramai daripada orang pergi masjid. Kuliah maghrib tiang banyak pada orang. Jadi yang kita hajati dalam kehidupan kita ialah pemilik ilmu, kerana dia nak ajak kat kita halal haram. Dia nak ajak kat kita bagaimana kita nak proses kehidupan kita supaya dapat pahala daripada celak mata sampai pejam mata, daripada makin tidur sampai tidur kembali. Kita memerlukan kepada pemilik ilmu
al-ilmu yahtaju ilaihi al-muluku faman dunahum. Ilmu itu diperlukan oleh pemimpin-pemimpin negara, raja-raja, sultan-sultan, sehingga orang-orang di bawah raja pun memerlukan kepada ilmu. Wa sahibul mal, sementara pemilik harta, yang berhajat kepada pemilik harta itu hanyalah orang-orang fakir, orang-orang susah. Orang susah kita tanya dia, kamu susah, kamu nak apa? Nak harta. Ada orang nak bagi harta, boleh nak pergi ambil ke dia? Boleh. Sebab dia kawan tu dia pemurah, dia buka kedai makan peri, hari-hari makan percuma. Belambak orang pergi makan percuma. Dia tu pemurah, siapa yang susah pergi minta zakat ke dia, pergi minta duit ke dia bagi. Orang susah saja teringin nak pergi cari orang berharta, tapi orang berilmu perlu dicari oleh semua orang yang inginkan kebahagiaan dunia akhirat. Hati saya tak tenang, tolong ajak saya macam mana nak pergi tenang. Saya sembahyang tak erti, ajak saya macam mana rukun sembahyang yang betul. Saya nak pergi Mekah tak erti buat haji umrah, tolong ajak saya cara nak buat haji umrah. Orang yang jahil, tak kira apa jawatan, dia kena cari orang berilmu untuk rujuk dia. Maka yang keenam, yang ketujuh, ilmu itu diperlukan oleh setiap orang termasuk pemimpin dan rakyat, dan harta itu diperlukan oleh orang yang tidak memiliki harta. Yang ke-8, an-nafsu tazku wa tashrafu bi jam'il ilmi wa tahsilih, wal malu la yuzakkiha fa hirsuha 'ala al-ilmi 'ainu kamaliha wa hirsuha 'ala al-mali 'ainu naqsiha. Nafsu itu menjadi suci, menjadi mulia dengan menuntut ilmu dan mendapatkan ilmu, sementara harta tidak akan menyucikan jiwa seseorang. Keinginan kita kepada ilmu menambah kesempurnaan kita, keinginan seseorang hanya kepada harta menambah kekurangan dirinya. Siang malam fikir cari harta saja, kui kurang. Siang malam fikir cari ilmu, kui sempurna. Maka kita kena cari dua-dua. Cari satu saja tak cukup. Cari ilmu tak ada harta, tak ada dia. Cari harta tak ada ilmu, lagi teruk. Maka kita kena fikir cari dua-dua. Ilmu pun cari, harta pun cari. Ilmu supaya kita terpandu dalam kehidupan, harta supaya kita tidak mengemis, tidak meminta-minta kepada orang. Yang ke-9, al-ilmu yad'uha ila at-tughyan wal fakhr wal khuyala, wal ilmu al-malu yad'uha ila at-tughyan wal fakhr wal khuyala, wal ilmu yad'uha ila at-tawadhu' wal qiyam bil 'ubudiyah. Harta itu membawa pemiliknya kepada melampaui batas, sombong, angkuh, ego, belagak. Dengan harta dia buat dosa, ada orang lagu tu. Ada orang dengan harta dia bahasa sombong, bangga diri, ego, belagak. Sementara ilmu itu menyeru pemiliknya kepada merendah diri dan melaksanakan kehambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekat cari harta saja lingkup orang tu, kerana dia akan merasa hebat dengan kekayaannya. Ini ialah yang telah berlaku kepada Qarun. Tuyan melampaui batas, fakhr berbangga diri, khuyala belagak, takabur. Ilmu menyeru pemiliknya kepada merendah diri dan mengabdikan diri kepada Allah SWT. Yang ke-10, al-ilmu jadibun muwassilun laha ila sa'adatiha allati khuliqat laha, wal malu babun bainaha wa bainaha. Ilmu itu membawa kepada kebahagiaan, harta itu membawa kepada keburukan jika tidak berilmu. Bakhil sampai tak keluar zakat, lingkup. Baik itu kita doa supaya jauh dari sifat bakhil. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhli wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri ar-rijal. Banyak lagi kelebihan ilmu dengan harta. Di tangan saya ni ada 30 lebih.
Saya baca 10 hari pagi. Banyak. 36. Baca 10 tu pun banyak dah. Maka habislah tajuk kitab yang pertama. Kita pindah kepada kitab yang kedua. Kitab yang kedua kita dah selesai muka surat awal. Kita berpindah kepada muka surat yang seterusnya, iaitu muka surat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 113, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada engkau wahai Rasulullah sesuatu yang engkau tidak ketahui. Allah bagi ilmu kat kamu. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, dan adalah limpah kurnia Allah, kelebihan yang Allah berikan kepada engkau itu aziman, amat besar, amat agung, amat mulia. Allah bagi kelebihan kepada engkau terlalu banyak, paling banyak lebih daripada orang lain. Ayat ini menceritakan tentang kelebihan yang Allah bagi kepada Nabi SAW. Ada satu kitab tajuk dia Azamatul Rasul, Azamatu Qadrihi sallallahu alaihi wasallam wa rif'atu makanatihi, kemuliaan Rasulullah SAW dan ketinggian kedudukannya. Yang saya sebut, saya baca berapa bulan lepas, sehari 1-2 kelebihan Nabi SAW karangan Syekh Mula Khalil, Dr. Khalil Ibnu Mula yang kita sebut kemarin, yang kata meninggal malam Jumaat kemarin. Lepas hantar main gambar 3 orang ulama mati 3 hari berturut-turut di Madinah. Seorang mati hari Khamis, seorang mati hari Jumaat, seorang mati hari Sabtu. Hari ni hari apa? Hari Isnin, baru 3 hari. 3 orang ulama. Yang kata mati malam Jumaat tu, mati dalam maktabah dia tu, nama dia Syekh Dr. Khalil. Dia orang Syria, BA di Syria, MA dan PhD di Azhar, pergi mengajar di Mekah, di Arab Saudi, Universiti Ibn Saud dan sebagainya, mati di Madinah. Dia karang kitab tajuk Keagungan Rasulullah SAW. 100 lebih, 101 ke 100 keagungan Nabi SAW. Satu persatu didatangkan dalil. Mati malam Jumaat baru ni, disolatkan di Masjidin Nabawi selepas sembahyang Jumaat, ditanam dekat dengan Sayyidina Ibrahim ibni Rasulullah SAW. Tanam dalam Baqi', dekat dengan anak Rasulullah SAW. Rupanya bila bertemu ramah dia sebelum tu, dia adalah keturunan Rasulullah SAW, keturunan Sayyidina Husain. Jadi dia datang daripada keluarga Rasulullah SAW. Jadi ulama ahli bait, ulama yang hebat. Takdir Allah, dia meninggal di Madinah dan dikebumikan di Baqi', dekat dengan anak Rasulullah SAW. Beberapa langkah, beberapa meter saya tengok dalam klip video dia petunjuk kubur dia dengan kubur Sayyidina Ibrahim, anak Nabi SAW. Biasa orang mati di Baqi' tanam jauh dah lah, dia dapat dekat anak Rasulullah, karena dia sendiri keturunan Rasulullah SAW. Dia karang kitab tentang keagungan Rasulullah SAW. Beratus, 100. Itu di antara yang, jadi keagungan itu daripada lafaz azimah yang ada dalam surah An-Nisa ayat 13, 113. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima, adalah kelebihan yang Allah berikan kepada engkau itu satu kelebihan yang besar. Hadis yang pertama riwayat Imam Tirmizi 3616, 3616, 3616 nombor hadis, bukan nombor ekor. Alhamdulillah kita di Kedah ni tak ada nombor ekor, kena tutup lah. Lesen nombor ekor telah dihentikan di Kedah oleh pemimpin yang bila tutup nombor ekor tu cara bagus ya. Kita syukur pada Allah kerana judi tak ada tempat kita, dah ditutup. Dulu kita tengok orang main judi nombor ekor, kita lalu ikut kedai, kita rasa tak sedap hati, kita ingkar dengan hati saja. Ingkar dengan hati ni selemah-lemah iman. Lepas tu boleh bercakap sikit, dia mengajar dalam masjid ingkar dengan lidah kepada benda mungkar.
Tapi yang paling baik ingkar dengan kuasa. Maka kuasa itu perlu untuk menutup kemungkaran. Salah satu kemungkaran yang kita lihat ialah dihentikan lesen premis 4 nombor ekor dalam negeri yang ditadbir oleh orang yang inginkan agar kemungkaran itu terhapus dan terhalang. Allah Ta'ala firman dalam Quran, umat yang terbaik itu adalah umat yang ada pada mereka 3 perkara. Nombor 1, menyuruh kepada ma'ruf, menyuruh kepada kebaikan. Nombor 2, melarang daripada kemungkaran. Nombor 3, beriman kepada Allah. Allah firman dalam Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, kamu menyeru kepada ma'ruf, menyeru kepada benda baik, menyeru kepada bantu fakir miskin, menyeru kepada bagi geran tanah kepada memerlukan tanah, menyeru kepada bantu pelajar menuntut ilmu, menyeru kepada benda-benda baik. Wa tanhauna 'anil munkar, yang kedua melarang daripada kemungkaran. Salah satu benda mungkar adalah judi. Maka kalau ada dalam tempat kamu orang main judi, kamu kena usaha tamatkan lesennya supaya kedai judi itu tutup. Alhamdulillah, kita dapat pemimpin yang tutup kedai judi dalam negeri kita. Alhamdulillah. Wa tu'minuna billah, dan kamu beriman dengan Allah. Nak kuat iman ni kena rajin mengaji. Beberapa tahun lepas saya mesyuarat dan saya bagi cadangan dalam satu mesyuarat itu. Lepas tu cadangan itu diterima, diisytiharkan Kedah ni negeri ilmu pada hari Jumaat. Hari Jumaat hari mengaji. Maka alhamdulillah, pengisytiharan itu satu benda yang baik, kerana kita menyeru rakyat negeri kita hari Jumaat rajin mengaji. Hari lain dah pergi kerja, Ahad sampai Khamis pergi pejabat, pergi sekolah, pergi kelang. Hari Jumaat satu orang cuti. Maka hari Jumaat hari mengaji. Setiap daerah, setiap kawasan, kalau boleh setiap kampung, setiap taman kita galakkan buat kuliah mengaji ramai-ramai. Alhamdulillah, tanu ada, tani ada, tanu ada, tani ada. Orang mengaji, dia akan faham, dia akan beramal. Dengan himpunan mengaji dengan amal, iman bertambah. Kita cadang pula lepas ni buat hari mengaji ni 2 hari, Jumaat Sabtu. Tak cadang pun memang duk mengaji dah Jumaat Sabtu ni. Jumaat pergi tanu, Sabtu pergi tani. Saya hari Jumaat pergi Sungai Petani, pergi Alok Ustaz. Hari Sabtu tani pergi. Jadi hari mengaji cuti ni penuh dengan mengaji. Walaupun tokoh-tokoh ada kenuri, pergi makan kenuri lepas pada tu. Maka dengan mengaji dan beramal dengan ilmu, Allah tambah iman kita. 3 sifat ini yang menyebabkan kita akan jadi umat terbaik. Tak ada 3 sifat ni habis. Yang pertama, ta'muruna bil ma'ruf, kita suruh diri kita, kita kempen diri kita dengan orang lain agar melakukan kebaikan. Yang kedua, wa tanhauna 'anil munkar, kita larang diri kita dan orang ramai daripada buat perkara mungkar. Yang ketiga, wa tu'minuna billah, kamu beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, kamu yakin dengan Allah, yakin dengan balasan di akhirat. Kalau Allah lantik kamu jadi orang yang memimpin manusia, mimpinlah dengan kebenaran dan jangan ikut hawa nafsu. Itu perintah dan larangan Allah di dalam ayat 26 surah Sad, juzuk yang ke-23. Inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa. Sesungguhnya kami jadikan engkau sebagai khalifah atas muka bumi, maka ikutlah kebenaran dan jangan ikut hawa nafsu. Allah suruh satu, Allah larang satu. Suruh ikut benda betul, betul menurut wahyu Allah. Larang mengikut hawa nafsu yang salah. Fahkum bainan nasi bil haqq wa la tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah innal ladhina yadhilluna an sabilillah lahum adhabun syadidun bima nasu yawmal hisab. Kalau ikut hawa nafsu akan sesat daripada jalan Allah. Sesungguhnya Allah sediakan kepada orang yang lupa sesat daripada jalannya
siksa yang pedih, dengan sebab mereka lupa hari perhitungan. Orang tak ingat kepada akhirat, dia tak kira halal haram, dia tak kira betul tak betul. Tapi orang ingat pada akhirat esok nak kena jawab, maka dia usaha supaya dia ikut kebenaran dan tak ikut hawa nafsu. Inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bainan nas. Jadi orang yang nak memimpin manusia, orang yang nak melantik pemimpin, dia kena fikir, kalau aku jadi pemimpin, kalau aku nak angkat jadi pemimpin, aku nak orang yang tolong agama Allah. Siapa yang niat dalam hati nak tolong agama Allah, Allah takkan tolong dia. Karena Allah janji dalam Quran lagu tu, in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kamu tolong agama Allah, Allah Ta'ala akan tolong kamu dan Allah tetapkan pendirian kamu. Itu satu ayat. Ayat yang lainnya Allah berfirman, wala yansurannallahu man yansuruh innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah akan tolong orang yang tolong agama dia. Sesungguhnya Allah itu maha kaya lagi maha perkasa. Nak tolong agama Allah, tolong kuatkan iman, tolong ajak orang buat benda baik kepada manusia, tolong larang kemungkaran. 3 tolong ni, tolong agama Allah, tolong diri kita dan orang lain supaya iman kita bertambah, tolong supaya diri kita dan orang lain buat benda baik, tolong ajak diri kita dan orang lain supaya menjauhi kemungkaran, kemungkaran, mengingkari kemungkaran. Itu 3 peringkat, dengan kuasa, dengan lidah, dengan hati. Dengan hati ni paling kurang. Allah berfirman, Nabi SAW bersabda dalam hadis Imam Muslim, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi wa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman. Siapa tengok perkara mungkar, hendak ada ingkar dengan tangannya. Kalau tak mampu dengan tangan, dengan lidah. Tak mampu dengan lidah, dengan hati. Dengan hati itu selemah-lemah iman. Bila kita pergi kot pekan Alok Start, pergi kot pekan Sungai Petani dulu-dulu lah, kita lalu ke kedai 4 nombor ekor, kita tengok orang duk beli nombor ekor. Lah, adik-beradik aku ni orang Islam ni pakai topi keledak. Kita ingkar dalam hati, kita tak suka perbuatan dia, main nombor ekor dalam hati kita. Itu sekurang-kurang ingkar. Lepas tu kita boleh mengajak, kita mengajak dalam masjid surau, janganlah main judi ni berdosa. Kita tegur dengan lidah. Dalam masjid hak mai tu mana ada nombor ekor. Kalau saya tanya ni, tolong angkat tangan siapa pernah tikar nombor ekor, lelaki tak angkat, perempuan tak angkat. Kita cakap kat orang tak main judi lah, tapi ada main judi bukan dia mengaji pun, dia main juga. Maka tekan, larang mungkar dengan hati, dengan lidah. Mungkar masih berlaku, tapi bila ada kuasa, berhenti lesen, tutup terus, siapa tak boleh main. Maka mengingkari kemungkaran dengan kuasa itu lebih kuat. Maka perlunya kepada kuasa, perlunya kepada jawatan untuk memimpin dan melaksanakan 3 perkara tadi. Iman, menyuruh ma'ruf, melarang mungkar. Dengan kuasa itulah maka boleh mengajak manusia buat baik. Tak cukup ajak orang buat baik, melarang manusia daripada perkara mungkar dan beriman kepada Allah SWT. Hak tu kita nak ada pada diri kita. Kita nak kita melarang kemungkaran, kita nak kepada melaksanakan kebaikan, dan kita nak supaya bertambahnya iman kita kepada orang lain. 3 perkara ni ada kat kita, maka kita orang yang khaira ummatin ukhrijat linnas, sebaik-baik umat yang dikeluarkan kepada manusia. Maka hadis yang kita baca pada pagi ini bertajuk ana akramul awwalina wal akhirin wala fakhra. Aku orang yang paling mulia di kalangan orang terdahulu dan kemudian, dan aku sebut bukan kerana sombong. Maka disebutkan bahawasanya kita baca dalam Fatihah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau kami minta tolong. Allah Ta'ala kata, kamu minta tolong ke aku akan tolong kamu. Syarat ada kamu tolong dulu agama aku. Kehidupan kamu dapat harta, dengan harta tu kamu guna untuk tolong agama aku. Kamu dapat nyawa, dengan nyawa yang kau bagi tolong agama aku. Kamu dapat kesihatan, dengan kesihatan yang kau bagi tolong agama aku. Kamu dapat anak bini, dengan anak bini yang kau bagi tolong agama aku, tegakkan agama pada anak bini kamu.
apa-apa yang kita dapat handphone, dapat duit, dapat pakaian, dapat kereta, dapat rumah, guna untuk patuh pada agama Allah. Sesiapa yang mengisi kehidupannya dengan menolong agama Allah, tolong mengaji tentang agama Allah bagi faham, tolong beramal dengan agama Allah, tolong tegakkan agama Allah pada diri dan masyarakat, orang tu mesti aku tolong. Bukan dekat dunia, sampai lepas mati Allah Ta'ala tolong kita. Itu lebih penting daripada dunia. Allah tolong kita di dunia, Allah tolong kita dalam kubur, Allah tolong kita dalam mahsyar, Allah tolong kita masuk syurga sampai kekal dalam syurga. Pertolongan Allah semua kita perlukan. Siapa nak tak pertolongan Allah? Ayat 7 surah Muhammad, Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, jika kamu tolong Allah, pasti Allah tolong kamu. Tolong ni orang tak larat. Mai tolong angkat barang, angkat pakcik tak larat angkat. Allah Ta'ala tak larat kan minta tolong kita. Tak, dia maha kuat. Lepas tu dia suruh kita tolong dia. Dia suruh kita tolong dia supaya patah balik manfaat tu mai kat kita. Allah suruh kita tolong agama dia supaya manfaat daripada kita tolong tu mai kat kita sepanjang masa siang malam. Tolong keluar zakat, bila kita keluar zakat, kita duduk dalam redha Allah, kita duduk dalam rahmat Allah, kita duduk dalam mengundang rezeki yang bertambah, kita duduk dalam pahala, duduk dalam tenang pasal kita tolong keluar zakat. Apakah Allah berhajat kepada zakat kita? Sekupang pun dia tak berhajat. Tolong semayang, untuk apa kita semayang? Patah balik manfaat makan kita. Kalau manusia tak semayang pun Allah Ta'ala tak untung. Jadi Allah suruh kita buat segala suruhan untuk manfaat tu mai kat kita. Allah larang daripada segala larangan supaya mudarat itu tak menimpa kita. Maka kita yang berhajat kepada mengenali suruhan Allah untuk kita buat dan mengenali larangan Allah untuk kita jauh, kerana Allah berfirman, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kamu semua berbuat baik, sebenarnya kamu semua telah berbuat baik kepada diri kamu sendiri. Kalau kamu semua buat jahat, sebenarnya kamu buat jahat kepada diri kamu sendiri. Kamu tipu orang, sebenarnya kamu tipu diri kamu sendiri. Yukhadi'un Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang yang tipu Allah, tipu orang beriman, sebenarnya dia tipu diri dia sendiri tapi dia tak sedar. Awal-awal ayat dalam surah Al-Baqarah, muka surat 3. Orang yang makan harta anak yatim secara haram, dia tempah api neraka, dia tak sedar. innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Jadi banyak ayat-ayat Quran yang cerita tentang keperluan kita kepada kebaikan, untuk kita kenal, untuk kita faham, untuk kita amal, dan keperluan kita untuk kita kenal kejahatan, kita faham kejahatan, dan untuk kita jauh kejahatan. Ana akramul awwalina wal akhirina wala fakhra. Jadi kita fikir kita Allah Ta'ala tumpang bagi hidup, bagi sihat, waras, ada duit, ada apa jawatan, guna dalam kehidupan kita untuk kenal agama Allah dan untuk tolong agama Allah Ta'ala. Kalau kita tolong agama Allah, Allah tolong kita. Tolong mengajak diri kita dan orang lain supaya buat benda baik. Tolong mengajak diri kita dan orang lain supaya menjauhi perkara mungkar. Tolong diri kita dan orang lain supaya menambah dan meningkatkan dan menebalkan keimanan kita dan mereka. Nak tebal iman, kena mengaji rajin, kena beramal rajin, kena berakhlak yang mulia rajin. Nak meninggalkan kemungkaran, kena benda mungkar dan kena tak suka kepada benda mungkar, benci kepada benda mungkar, kerana mungkar ini dibenci oleh Allah dan Rasul alaihi salatu wassalam. Hadis yang kedua kita baca pada pagi ini dalam tajuk muka surat 5, ana akramul awwalina wal akhirin wala fakhr. InsyaAllah kita akan sambung selepas ini, masa pun tak mengizinkan dah, lajak dah. Ada orang tanya, ustaz baca kitab apa ni? Saya tunjuk exam kitab Kilauan Permata juzuk 1. Ni kita akan baca sampai habis. Habis macam mana? 700 muka surat. Ni baru 2 muka. Ada lagi 600 lebih. 700 muka surat lebih. Jadi hari-hari baca sikit-sikit sampai khatam. Ni juzuk yang pertama. Juzuk kedua warna pink, 300 muka surat. Jadi kita akan baca sehari, tiap-tiap hari 2 tajuk. Tajuk pertama, tajuk kedua. Tajuk kedua ni tak tahu bila tahun nak habis. Pasal baru 2 muka. Jumlah ada 700 muka lebih.
Kita baca sikit-sikit, mudah-mudahan ada manfaat daripada buku terbaru yang kita tulis. Tajuk dia Syama'il Muhammadiyah, tentang rupa paras dan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berhenti tani dulu, insya-Allah kita akan sambung selepas ini. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi barik wa sallim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana shirarana warfa' maqtaka wa ghadabaka 'anna wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamna ya rabbal alamin. Allahumma ansuril islam wa 'izzal muslimin والمجاهدين في كل زمان ومكان برحمتك يا أرحم الراحمين. ونسألك من خير ما سألك منه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.